lebih baik daripada 1000 bulan. Sesuai dalam ayat Allah. Sesuai dalam ayat Allah yang artinya malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Quran surah Al-Qadar ayat 3. Dengan ayat tersebut jelaslah bahawa malam nuzulul Quran lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni amalan yang kita lakukan pada malam nuzulul Quran lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, diampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir. Maksudnya apabila kita menghidupkan malam nuzulul Quran, itu lebih baik daripada bayi yang itu akan diampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir. Sesuai dalam hadis Nabi, iaitu barang siapa yang melakukan ibadah pada malam kemuliaan, maka dengan iman dan mengharap pahala daripada Allah, maka ia akan diampuni dosa yang telah lalu. Yang ketiga, malam yang penuh berkah. Salah satu keutamaan pada malam nuzulul Quran iaitu keberkahan pada malam tersebut, iaitu dengan tandanya bahawa Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, maka itu akan menjadi malam yang penuh berkah dan menjadi bulan yang penuh berkah. Yang keempat, turunnya malaikat yang di langit ke bumi. Salah satu keutamaannya iaitu semua malaikat turun ke bumi, termasuk malaikat Jibril. Yang kelima ataupun yang terakhir, iaitu malam di mana amal tahunan dicatat. Cukup di sini saja. Maka saya akhiri dengan pantun. Jalan-jalan ke Taman Mini, singgah sebentar beli kuaci. Jalan-jalan ke Kota Mini, singgah sebentar beli kuaci. Cukup di sini saja pidato singkat ini. Akan kita berjumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.